ingin mengucapkan salam. Itu bagi Kak Dila. Tak ni nak jalan. Jangan betul ni. Kak Ra, ni siapa? Kak Ma. Kak Ma. Tekun betul dengan kentangnya. Ini Kak Ana. Ini siapa ni kono? Ini Kak Ram kalau dah tahu. Tak nampak. Nampak. Okey dah nampak. Tu Kak Ida. Malam-malam kita membawang dan menggentang. Bawang mencit. Oh, ni masak rendang ni yang wangi dia tadi ni. Kan? Besok nak start pukul 9:30. Oh, dan aku ni. Wang. Kenapa? betul ada orang dia buat. Dia jatuh dalam surau ni. Tengok. Masih abang. Duduk sini aja. Ada ni tapi satu ni dah. Tak buah. Duduk ni. Kalau nak mati kamu tinggal ni. Pusingan nak boleh. Lebih ke? Lebih? Tak. Nak kena pecah ha. Oh, ni nak letak sana kan? Nak letak nak orang ambil kan? belah sini kan. Ni besar lagi. Dalam grup. Ni gerai apa ni? Ada rojak. Dessert. Oh, dessert. Tumbuk tangan, bukan tumbuk mulut. Tumbuk tangan. Hai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lah nak semut macam mana? Saya dia letak sini. Gitu. Angkat sini. Kadang rasakan sup ni kan suruh dia siap-siap taruh dalam mangkuk. Kan? Dengan tuang kuah saja. Jom. Apa 2 kali tengok Kak Dila? Suami aku. Ini ada apam balik. Hai. Apa tu? Allahu Akbar. Hah? Kursi? Mana syawal? Kenapa tak buka? Siapa? Sama langsung. Mereka. Cepat tarik. Ayam. Yang telah ditayankan ataupun sedang dilakukan Kak Mak. Kak Ana. Kak Ra. tetapi saya nak sebut Jasmine. antara masalah utama persembahan lenggok tari manis-manis adik-adik kita. Sebenarnya Nak ke? Bawa stand nasi ke? Ada banyak ni. Sini Aunty buat. Dah. Lagi. Dah. Kata cinta. Bagi pos dulu. Cepatlah. Dinda, cepat. Adik halau aku lagi. Dinda kau kecil ni. Tertinggal. Drop. Linda. Linda.
dah okey rock. Dia rock. Dia memang rock. Dia tak dia nyanyi lagu Menu Berdayu-dayu. Jangan cakap banyak.